Okey, ramai orang masih tak tahu sebenarnya saat kita bercakap 55% komunikasi kita dipengaruhi oleh bahasa badan. Tahu tak apa kesan dia? Kalau kita tak pandai guna bahasa badan, orang akan nampak kita sombong. Kita yang asalnya peramah, tiba-tiba pula orang nampak kita pemarah. Kan? Jadi Abang Bat nak share satu teknik bahasa badan yang akan menampakkan kita ni lebih mudah untuk didekati, iaitu jangan kita berpeluk tubuh. Janganlah kita berpeluk tubuh. Nanti orang nampak kita macam ada masalah. Dalam berpeluk tubuh, siap ada tangan dekat hidung, kaki pula gerak ding 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 ding. Last sekali orang terus tak nak dekati kita. Boleh? Jadi apabila anda bersama dengan orang, apa kata kita nampakkan tapak tangan kita dengan wajah senyuman kita, ini akan sangat-sangat membantu. Nak Abang Bat share lagi bahasa badan yang power dan berpengaruh? Save dulu video ni, takut hilang. Yang kedua, komen lah. Nak. Apa?